Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairu nabiyyin arsalahu Allah ila al-'alami kullihi bashiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minun wa nafsiyal mudhnibah bitaqwallahi ta'ala. Amma ba'du, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita bersama-sama mengakadkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan junjungkan peraturannya dan menjauhi larangannya. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, satu ibadah yang begitu cantik di dalam agama kita Islam. Dan ibadat ini juga ialah ibadat yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan cinta sekali apabila hamba dia beramal dengan ibadat ini. Ibadat ini, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ibadat yang begitu mudah. Dengan makna tidak ada seorang di kalangan manusia dengan putus tilik daripada lelaki atau perempuan, budak atau pemuda, ataupun tengah-tengah orang ataupun orang yang begitu tua, dan dengan putus tilik daripada seorang sani itu, dia orang baik atau orang jahat, dia ini orang yang berilmu atau dia orang seperti orang awam biasa, dan sama ada dia ini pemimpin ataupun orang yang kena pimpin. Manusia, asal manusia, semua manusia boleh buat dengan amal ini. Sebaik-baik secomel-comel ibadat dalam Islam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ibadat ini bagus, cantik, kena oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula mudah buat, semua orang boleh buat. Dan serta itu juga ibadat ini pahala besar di dalam agama kita Islam. Dan kadang-kadang ibadat ini pahala dianya besar dah, lagi pula terus tak putus-putus kadang-kadang. Lebih besar lagi, ibadat ini ialah satu ibadat yang boleh boleh menyelesaikan segala masalah yang berlaku di hari ini di dunia yang begitu banyak, lagi pula bahaya. Sekiranya masalah ini jarang orang nak selamat daripada dia, tapi ibadat ini jadi ubat besar daripada masalah ini semua. Setengah daripada masalah boleh kita nak bila kata bala besarnya dalam hidup kita atas dunia ini ialah kita takut masa depan. Ini daripada masalah. Dan di sana beberapa masalah yang begitu banyak lagi. Tapi di daripada masalahnya takut masa depan yang kita tak tahu gapo nak berlaku. Maka bagai-bagai datang dalam otak kepala kita. Nak hidup lagu mana esok? Nak makan apa? Nak minum apa? Nak dapat kerja atau tidak?
Dan jikalau hijau menega nak labur tawar rugi, dan siapa nak beli barang kita kan tidak ada orang nak beli. Dan aku ni muda dah, lagi pula banyak juga dah umur nak boleh piling kedak aku jikalau lelaki. Jikalau perempuan, lelaki mana nak masuk minta aku sebagai jadi isteri bagi dia. Dan di sana ada menyakit aku nak jadi lagu tu juga kerana aku akan dapat juga kena menyakit itu. Dan takut daripada mati. Dan lain-lain lagi masalah bimbang masa depan ni macam-macam datang dari otak kepala kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ibadat ini comel, bagus, mudah sebagaimana kita rakyat di atas ni. Dan tidak ada manusia yang beriman di atas muka bumi ini selama mana dia beribadat dengan ibadat ini, dia akan jadi sebahagia-bahagia manusia, seberjaya-berjaya manusia. Ini besar ibadat yang kita akan muzakarah bersama pada hari Jumaat dalam ketembah ini. Tetapi boleh juga kita nak kata sayangnya, sungguh-sungguh sayang, sebab ibadat yang gini comel ni yang boleh ukar masalah banyak dalam hidup kita, yang akan membuat kita sebahagia-bahagia manusia. Tetapi ibadat ini dah lisu. Tidak ada di kalangan kita yang beribadat dengan ibadat ini. Tak kira kita di sinilah, seluruh orang beriman di atas muka bumi ini. Bukan tak ada langsung, tapi ada sebab tak ada. Jarang orang yang beribadat dengan ibadat ini. Dan sebab lain ibadat ini, sebab tidak ada siapa beramal dengan ibadat ini, sebab itulah menyebabkan berlaku masalah banyak. Waktu kita ni serabut, waktu kita ni rusing, waktu kita ni repang-repang, berlaku masalah tu bimbang benar ni. Sebagaimana kita boleh kelih dengan mata kepala kita dan dengan telinga kita pada hari ini. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu apakah ibadat ini? Yang comel ni, yang mudah ni, yang semua kita boleh buat jika kita nak buat. Dan dapat kebaikan besar banyak dalam hidup kita jika kita beramal dengan ibadat ini. Ibadat ini tak lain tak tidak, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ialah sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah, yakin baik dengan Allah. Sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi yang sahih, Nabi kata, Tuhan kata, apa Tuhan kata kepada kita? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Tuhan kata, ana inda zanni abdi bi falyazunna abdi ma syaa. Saya, Tuhan kata, saya di sisi sangka hamba-Ku denganku, maka ikut dia suka lagu manalah, aku lagu tu. Jikalau dia suka baik dengan aku beri baik kepada dia. Dan jikalau dia suka jahat, aku beri jahat. Bagaimana kita sangka, bagaimana kita yakin dengan Allah, berlaku lagu tu dalam hidup kita. Sabit tu kata kita semua boleh ibadat dengan ibadat ini. Kalau gitu kita pilih baik, jangan suka jahat. Bahkan tanam dalam hati dan dalam otak kita, semenjak hari ini seterusnya aku akan sangka dan yakin dengan Allah baik. Dan tunggulah beberapa bulan yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang kepada kita kebaikan yang kita tak sangka-sangka. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, keluar Nabi SAW dengan Abi Bakar ketika berhijrah, lari daripada tanah Mekah kepada Madinah, sehingganya dibuti di Gua Saur, pucuk bukit gua. Dan kafir musyrikin, ketua dia Abu Jahal dan pengikutnya mari sapa di mulut gua. Maka getar Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, jikalau fuak dia kelih ke kaki, nascaya nampak kita.
Dia bimbing atas Nabi, dia mati tak apa, dia bimbing atas Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka apakah jawab orang yang yakin dengan Allah, yang suka baik kepada Allah? Maka dia kata, ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, tak usah nak bimbang, Tuhan serta kita, tak akan berlaku apa dengan kita. Maka dengan yakin Nabi, sangka baik kepada Nabi sebab kita orang baik. Kita tunai perintah dia, kita menjauhi larangan dia, maka dia tak akan buat dengan kita melainkan baik. Tak song dia suruh kita kepada musuh dia, tak boleh jadi. Tapi itu Allah ma'ana, maka tak kena bimbang. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, tu sebelah baik saya nak pegukan. Seorang di kalangan lelaki Nabi pergi ziarah dia, sakit teruk, duk kelepek tak katil. Maka Nabi masuk pergi, Nabi orang yang suka baik sama dengan Allah. Nabi kata tahurun insya-Allah, cuci bersih, air sembuh daripada penyakit insya-Allah. Maka dia kata, nak sembuh lagu mana penyakitku lagu ni, tak akan sembuh sama sekali. Maka ya esok lusa mati tungging gitu. Bagaimana kita suka dengan Allah, lagu tu jadi dengan kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang ulama besar, orang tabi'in, wali daripada wali Allah, nama dia Ibrahim ibn Adham. Satu hari dia keluar dengan manusia yang begitu ramainya naik kapal layar nak pindah daripada tempat ke tempat. Maka selepas daripada layar tu duduk tengah laut, tiba-tiba angin yang begitu kuat mari, ombak naik seperti bukit bukau. Maka semua yakin kata kita dah mati dah pada hari ini. Tiba-tiba ketika manusia dalam susah payah, dalam bimbang takut macam-macam dan repa-repa tidak ada harapan nak hidup, kelih suasana yang begitu berlakunya, tiba-tiba seorang lihat, tiba-tiba ia kenal kata ni Ibrahim ibn Adham, seorang hamba Tuhan yang baik. Maka dia kata, ya Ibrahim, kamu tak kelih ke suasana yang berlaku ni? Tolong kami tak berdoa wi Tuhan ni melepaskan kita, menyelamatkan kita daripada benda yang berlaku ni. Dan tak begitu kita akan tenggelam dalam laut belaka kita semua setiap perahu ni. Maka kelih hamba yang suka baik kepada Allah, hamba yang yakin baik dengan Allah, maka kata, ya Allah, ya Tuhanku, kamu hendaikan kekuatan kamu, kudrat kamu, kekuasaan kamu, kamu hendai wiku lihat. Wi kami lihat kelih angin mari umbak besar apa semua. Maka hai Tuhan, hendai ha pula siang belah kamu dan baik kamu kepada hamba kamu. Hendai ha pula kepada kami rahmat kamu hai Tuhan. Tiba-tiba angin butipah umbak dene supaya tak berlaku apa. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kalau gitu apakah suka kita kepada Allah? Apakah yakin kita, rasa oleh hati kita, kita rasa lagu mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jikalau baik, baik bagi kita, jikalau jahat, jahat bagi kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Nabi Musa alaihi salam ketika dia lari daripada Fir'aun, dia dan kaum dia orang beriman, lari daripada Fir'aun yang hamba nak bunuh dia dan bunuh kaum dia, orang yang beriman serta dia. Dan riwayat macam-macam, kata beratus ribu, kena riwayat kata 1 juta orang tentera Fir'aun dan tentera dia 1 juta sebanyaknya, ramanya. Maka dia lari di belakang Fir'aun dan tentera dia dah hamba, sehingga siapa ke satu tempat ada laut ni nak klik mari tak leh dah. Ada Fir'aun di belakang dengan tentera dia, nak hundur lagi lain tak leh dah. Ai siapa tempat kepik tantan. Maka di situ Tuhan cerita kepada kita. Tuhan kata, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka tak kala kelih benda yang berlaku paling belakang, nampak Firaun dan tentera dia duk mari dengan hebat ramai di depan laut, nak pergi ke mana lagi? Maka kata para pengikut Nabi Musa, orang yang beriman, dia kata, tak nak kacau, banyak dah kita dah kena ikat demo dah. Kena bunuh dah kita, mati dah. Tiba-tiba
Cuba telah kelih orang yakin dengan Allah dan suka baik kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam, gapo Nabi Musa kata selepas daripada dia dengar kalimah tu, perkataan itu daripada kaum dia kata apa? Qala kalla takkan berlaku benda tu. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya sertaku Allah, Tuhanku, dan dia akan tunjuk jalan kepadaku. Dia tak akan serah aku dan puak aku ni kepada musuh dia Firaun. Suka baik kepada Allah. Maka selepas daripada Musa kata kalimah ni, gapo Tuhan jawab? Fa auhayna ila Musa an idrib bi 'asakal bahr. Tuhan wahyu dah kepada Musa, "Hey Musa, ambil tukar muka tak laut." Maka Nabi Musa kata, "Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil 'azim." Kattaudil 'azim. Kata bain pecah dua. Darat timur. Maka pergi kepada Musa. Nah, fa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, Tuhan kata. Maka kami menyelamatkan Musa dan kaum dia, orang beriman semua, tak tinggal seorang pun kepada Firaun dan tentera dia. Bahkan kami menggelamkan tentera dan Firaun. Mati semua pada hari itu. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagaimana kita suka kepada Allah? Apakah yakin kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi 'ula? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, rasakan dalam hati kita, di dalam hati kita, apakah kita rasa suka kita, yakin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka telah perhati baik-baik kalimah Nabi kata, comel sungguh-sungguh, iaitu Tuhan kata apa? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Saya di sisi hamba ku suka lagu tu, lagu tu dah. Maka jikalau kita suka baik, maka Masya Allah. Dan jikalau kita suka sebaliknya, maka celakalah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, seorang sahabat yang mulia nama Az-Zubair ibn Awam, dan dia seorang salah satu dalam 10 orang yang Nabi kata daripada ahli syurga. Maka dia ni orang meniaga besar, meniaga tanah. Dia beli tanah dia jual, beli tanah dia jual. Tiba-tiba beli tanah jual tak tubik, beli tanah jual tak tubik, sehingga lekat hotel dia 2 juta. Alf 2 juta dirham masa dia dulu, masa sahabat dulu. Az-Zubair ibn Awam. Maka selepas tu tak beberapa hari, Dejjal tak boleh nak bayar orang, tanah tak laku, lekat hotel 2 juta bukan sikit. Tiba-tiba berlaku peperangan Al-Jamal, Ma'arakatul Jamal. Perang. Maka masuk dalam medan perang, maka ia berasa marilah hati kata peperangan ni ialah peperangan yang terakhir bagi dia, boleh ada dia mati dalam medan perang sekali. Lagu tu dia berasa dalam hati dia. Maka dia panggil anak dia Abdullah ibn Zubair. Dia kata, "Ya Abdullah, saya ni Az-Zubair ayahmu ni, dekat saya boleh ada stagi, boleh ada mau orang panggil pemeninggal dunia." Lagu tu saya berasa. Kalau gitu, Hanawi tahunya saya lekat hotel dia 2 juta. Ia yakwi nama sore orang tu cara semua wi. Nah, jumlah duit. Maka jikalau aku mati, maka tolong bayar kedai aku kata. Sebab apa? Tidakkah ia mati syahid? Ya, mati syahid dalam medan perang. Maka tak ada ke mati syahid? Di sana ada hadis. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ada seorang yang tanya Nabi, kata, "Ya Rasulullah, jikalau saya masuk dalam medan perang, berjihad, tiba-tiba saya ni mati, adakah Tuhan apung dosa? Adakah Tuhan apung semua dosa saya dan masuk saya syurga?" Maka Nabi tanya, jikalau memperang, mu tak lari, mu depan sehingga mati dengan keadaan lagu tu, maka Tuhan apung semua dosamu, masuk syurga. Maka suka dia. Paling pergi tiba-tiba Nabi dekat dah kalau mari start. Gapo mu kata saat ni?
Kata, ya Rasulullah, saya tanya, jikalau saya masuk dalam medan perang, saya perang sekian, tiba-tiba saya mati, adakah Tuhan ampun untuk dosa saya dan masuk saya syurga? Lalu tu saya tanya sana, ya Rasulullah. Nabi kata, ya, jikalau memperang lagu tu, kerana panggil pun ikhlas kerana Allah dan tak lari, dan sehingga walau berlaku apa memetegak sehingga mati keadaan lagu tu, maka Tuhan ampun semua dosa malaikat dain. Malaikat hotel orang, Tuhan tak apa. Saling Jibril main kajak aku, sampai aku panggil mula. Maka Abdullah takut. Takut yang mati lagi hotel yang banyak tu, Tuhan tak apa dosa. Sampai tu panggil anak dia pesan. Maka anak dia kata, ya abati, wahai ayahku, kena bagi mana 2 juta dirham. Nah, tu dia. Kalaulah dia panggil semua, pesaka kamu tinggal tak siapa cerak, tak cukup cerak hotel orang lagi. Maka ya kelih jawab orang yang sikah. Dan sekah baik kepada Allah dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, ya Abdullah, ya anakku Abdullah, inna ma'i maulai. Saya ada pengulu saya, iaitu Allah Tuhan saya. Dia takkan tinggal saya. Kalau gitu, apabila gelap tutup habis pintu mu tak kuasa, tak ada jalan lain dah. Berkatuk habis di depanmu pintu-pintu yang menyebabkan mu boleh bayar hotel ku, membangun tengah malam. Maka mu kata kalimah ni. Kata apa? Ya Maula Zubair, wahai pengulu Zubair, wahai Tuhan Zubair, saddid daina Zubair. Maka tolonglah bayar hotel ikut Zubair. Lagu tu pesan kepada anaknya. Maka sungguh selepas daripada turun kepada medan, maka mati syahid Az-Zubair bin Awam. Maka anak dia lepas daripada sudah puang kelik kepada rumah, nah, pisah nak bayar hotel, maka ambil mana tak ada. Tu dia. Maka gelak dia, berkatuk tiba-tiba ingat kalimah yang ayah dia pesan. Bangun tengah malam pukul 1, pukul 1:30. Nyata, ya Maula Zubair, ya Allah, ya Maula Zubair, saddid daina Zubair. Hei Tuhan Zubair, boleh hari masa dia yang minta lagu ni semua kepada engkau, dia yakin dengan engkau. Maka ni dia dah meninggal, dia pesan ke aku, so kata kalimah ni, tolong bayar hotel ke dia, ya Allah. Dia kata, lepas daripada aku kata kalimah ni, esok aku tu baik. Seperti biasa, duk dia panggil pun nak jual tanah. Siapa nak tanah hati weh? Tiba-tiba hari ni tak seperti hari yang lepas-lepas dah. Mari berderu manusia bubuk nak beli tanah. Maka jual, dan jual boleh 3 juta tanah jual. Labas juta. Bayar semua hotel dia, dan lebih lagi 1 juta bakat-bakat makan apa dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagaimana sangka kita kepada Allah? Yakin kita kepada Allah secara mana? Maka janganlah kali-kali kita melekehkan rahmat Allah. Nah, jangan berasa heluk. Jangan berasa perih. Bukan ikhlas ibadat ni. Bukan tak ada berhajat kepada buat halis. Semaya kena rokok, kena sujud, kena apa. Puasa kena berak, haji kena pergi, benda tu kena sedekah, kena wih harta ni tak. Hati saja ya. Gantung dengan Allah, seka baik kepada Allah, yakin dengan Allah. Sebaik-baik ibadat, semudah-mudah ibadat dan menyebabkan kita sebutung-butung hamba. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Seorang perempuan, orang yang lebih masa muda dia. Maka masa muda dia ia ada hubungan dengan seorang lelaki. Sebagaimana pemuda banyak berlaku pada hari ini. Maka berlaku benda yang tak diredai oleh Allah, berzina beberapa kali dengan lelaki. Lepas daripada tu lelaki tinggal ayah perak, tak ada pada pada. Dan lepas daripada tu dia pun biasa, sehingga ada seorang lelaki masuk minta dia, maka ibu rumah tangga belaki. Maka dengan sebab juru tu lakinya, dia pun jadi baik. Belajar cara salah semaya, hidup dalam baik, maka dia panggil bersera-bersera, maka jadi seorang perempuan yang baik. Dan dapat anak beberapa orang. Tiba-tiba dia kata lepas daripada tu lebih kurang 10 tahun. Tiba-tiba ada nama terasak mari masuk terasak dia. Tiba-tiba dia akak kecek, tiba-tiba kena laki yang ia pernah buat jahat dulu. Dia kata, "Mu kenal aku siapa ni?" Maka tu mari cari aku berhajat kepadamu sekarang. Kalau mu tak keluar mari, aku akan hantar video-video yang berlaku di antara aku denganmu.
Maka takut dia katuk tak dia panggil putus rasa dia. Takut. Ialah ni hidup bahagia, suami baik, ada anak, baik pernah hidup dalam kebahagiaan. Maka lelaki ni akan main nak orang panggil apa? Main merosakkan keluarga dia. Maka takut dia kedebar, maka takut pecah. Bagaimana suami akan buat dengan dia? Dan bagaimana masyarakat jiran akan kelih kepada dia? Serabut. Tiba-tiba esok telefon mari pula tu. Dia kata mari dia, aku tunggu tepat sikit, aku nanti buat dia gemuh dengan siapa dah. Dia tak siapa nanti dah aku buat. Aku akan sebarkan video dia yang berlaku di antara kita dua. Maka kata dia seorang perempuan ni. Dia kata tiba-tiba mari seperti orang apa ni? Orang capok dalam hatiku, dia kata. Seka baikku dengan Allah, aku ni orang baik. Aku taubat dah, aku berjuruh dah. Tak dah kau panggil Tuhan nak buka aku, nak mengkhianatkan aku, nak mempunahkan aku. Dah, Tuhan akan tak buat dengan aku lagu tu. Tiba-tiba dia kata, mu nak buat apa buat? Mu nak buat apa buat? Aku tak takut. Dan jika mu telefon mari semula, aku sapa kepada polis. Aku sapa kepada sejadu, maka benar nak berlaku-berlakulah. Dia mau tahu, aku pun tahulah. Mu nak buat apa buat? Yakin dia kepada Allah. Tiba-tiba dia kata lelaki ni getah, dia kata jatuh pok rasa lelaki ni. Maka tak akan berlaku. Sebab benda yang berlaku ni daripada Allah. Jika Tuhan tak nak, tak akan berlaku. Ini kelebihan orang yang beryakin dengan Allah dan suka baik kepada Allah. Maka Tuhan kata apa? Dalam hadis tadi, siapa suka dengan lagu, ngaku lagu tu, ku lagu tu lah. Jikalau baik, baik. Jikalau jahat, jahat. Maka Tuhan kita, dia kata oleh Quran, wallahu la yukhliful mi'ad. Tuhan tak salah janji dia. Lagi pula dia kata pada ayat yang lain, wa man awfa minallahi ahda. Siapa yang paling tunai janji? Allah. Maka jikalau syarat je kita buat lagu tu, Tuhan beri kepada kita. Di hari ni tunggu-tunggu kita nak buat atau tidak. Kalau gitu, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, bagaimana sengka kita yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, sidang Jumaat yang dihormati sekalian, buatlah benda hak Tuhan suruh. Dan sembah dia dengan sekadar kamu kuasa. Bawa lepas tu tawakal dengan Allah dengan seka baik kepada Allah, Tuhan akan beri baik. Seka apa? Dia akan beri rezeki kepada aku. Dia akan beri makan minum kepada aku. Tak Nabi mai esok nak gapo nak berlaku, Tuhan ada. Dia akan rahmati aku semasa aku hidup, akhirat esok pun dia akan siaplah kepada aku. Dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan ampun dosaku. Dia akan maaf kepada aku. Dia akan buka pintu kejayaan bagiku. Suka lagu tu dengan Allah. Suka lagu tu. We ada semua di hati ke suka lagu tu. Maka Tuhan kata, bagaimana suka hamba aku lagu tu, aku lagu tu, aku buat lagu tu dengan dia. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan jangan dah kali-kali kita suka sebaliknya. Aku dosa banyak, mengaku dah aku. Banyak benar hari ni pemuda kita suka lagu tu. Aku berkaya, nak gimana aku tak suka cerak dah. Nak gimana kita? Tuhan kata suka lagu tu aku buat dengan dia. Maka ukarkan suka kita. Walau kita sejahat manusia pun, suka baik dengan Allah. Walau kita jahat daripada Fir'aun lagi pun, suka baik kepada Allah. Dan sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya mensudahi khutbah saya pada hari ini dengan ayat beberapa ayat Quran yang menunjukkan kata bagaimana kita yakin dan suka baik kepada Allah, lagu tu Tuhan beri kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun bermula mereka yang diberi surat amalan belah dek kanan, dia ambil surat dek kanan dengan tangan kanan. Maka dia kata apa? Hei, buat mari. Uqra'u kitabiyah, baca surat aku. Henai kau orang. Sebab apa? Tidak ada kesalahan. Kalau ada salah Tuhan balik berat dah tukar. Jahat dia baik. Semua bersih belaka, baik belaka. Maka nak we kelih. Baca surat tu. Tu dia. Patuh anak ni. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Nah, aku ni zanantu, aku yakin bahawa aku akan berjumpa hari ni, hari balas saya.
Sebab tu aku buat amalan dan aku suka baik dengan Allah, Tuhan akan buku syurga. Kau suai surat tangan tu kan. Surat amalan dengan surat tangan kanan. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, dan akan hidup dalam sebahagia-bahagia hidup dalam syurga. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang begitu tingginya. Qutufuha daniyah, dan nak makan apa mari kek wa kayu hula mari. Dia dah kata nak pergi kana. Nak makan mutem hula mari kek ambil makan. Dan koyak siap dah bermulut sekarang ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nah, maka makanlah, minumlah dan sedap-sedaplah balasan bagi amalan yang membuat di dunia dulu, dan musuka meyakin denganku ku balas baik. Maka ni balasanku yang ku beri kepadamu, wahai hamba. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ini pintu kejayaan. Ini pintu kebahagiaan. Ini pintu nikmat yang tak akan habis. Selamat dunia dan akhirat. Ini pintu kebaikan. Duk buka depan kita, maka hendak masuklah, sangka baik kepada Allah, yakin baik dengan Allah, maka akan berlaku kebaikan dengan kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin.